Okay, so hari ni aku nak ajar cara buat cover yang cantik untuk YouTube. Nampak tak aku punya gambar tu nampak macam cantik kan? Kalau cantik gini baru orang semangat untuk tekan kita punya video. Walaupun kita punya kat dalam tu idea konten tu dah padu, tapi gambar kita macam kat bawah ni nampak out. Okay, so orang takkan klik kita punya video. Nampak? Sebab kan kita punya video tu nampak macam gambar ke laut je. Kalau gambar ke atas gini nampak macam profesional sikit, nampak macam orang nak klik tu rasa macam ngam orang akan klik bila nampak gambar yang cantik kan. Sebab orang ni dia bukan, kadang-kadang dia nak tengok cover yang cantik tau. Isi kat dalam tu menarik tak menarik itu belakang cerita. Yang penting gambar tu cantik. Gambar tu cantik dengan dia punya keyword tu cantik. Okay, sekarang ni aku nak ajar korang cara buat cover yang macam ni. Macam mana tu? Cara dia simple. Kau kena ada satu gambar yang kau ambil gambar relax, gambar simple je, gambar kau selfie. Okay, sebab kalau kau tengok aku pakai baju sama je. Nampak tak? Tapi ini rahsia dia. Okay, so let's go. Kita tanpa panjang cerita, pertama sekali kita ambil dulu tajuk tajuk video kita ni kita ambil dulu. Untuk edit gambar ni kita perlukan tajuk ni. Okay, kita ambil dulu tajuk. Alright. Lepas tu kita buka ChatGPT. Kali ni kita pakai ChatGPT, kita tak pakai ChatGPT. Okay, kita masukkan skrip ataupun tajuk yang kita tu dekat dalam ChatGPT. Kemudian korang pergi ambil benda ni. Benda ni korang penting korang kena tulis tau. Okay, korang kena tulis ni. Tolong edit gambar saya ni. Okay, korang ambil. Tolong edit gambar ni 16:9 untuk thumbnail nampak lagi profesional. Okay, yang tu korang kena copy ayat yang tu. Okay, ayat yang tu korang letak dekat atas ni. Okay, korang letak dekat atas ni. Okay, secara automatik bila korang dah letak ayat macam ni, dua perkara macam ni, korang ambil je lah gambar. Gambar yang korang dah ready simpan. Macam aku dah simpan gambar. Sekejap aku tunjuk gambar. Ni. Okay, gambar aku ambil yang ni je, simple je. Okay, aku ambil gambar ni. Okay, gambar aku daripada gambar aku tengok komputer macam tu, aku akan best. Okay, aku post je. Nanti AI ni akan buatkan satu gambar yang menarik. Kau tak percaya kau tengok. Okay, gambar dia jadi macam nice. Tu aku nak ajar cara simple je buat DP ataupun cover untuk YouTube supaya nampak lebih menarik. Kalau kau buat video tapi gambar tak cantik kan, so rugi juga. Better kau buat benda ni biar nampak tu lebih cantik. Gambar tu lebih menarik. Okay, so kita tunggu sekejap saya pause dulu. Mungkin video ni agak panjang sikit sebab AI ni dia lambat sikit. So kita tunggu sekejap. Alright. Okay, sekarang ni aku punya gambar dah siap korang tengok. Nampak tak rahsia TikTok CTR tinggi tu? Idea Aida, skrip video hook kuat dengan ChatGPT. Nampak? Simple je. Kau tak payah nak pening kepala untuk edit apa. Korang just save. Nampak? Download full size. Okay, nampak? Kita download je. Sekejap aku nak tutup dulu aku punya wifi ni. Tak ada ni sikit ni. Dia tak ada internet. Okay, so aku pakai data telefon. Tu nampak aku dah save lah. Bila dah siap save macam ni, apa lagi? Pergilah dekat sini and tekan sini. Alright, tunggu sekejap. Dah settle tu. Nampak? Simple. Post save. Siap untuk satu video. Nampak tak? Okay, untuk nak edit dia ni tak perlu pening pun. Nampak? Cantik lah. Cantik tak? Cantik kan? Kalau orang tengok pun masa macam nak tekan video ni. Nampak? Sekejap je video aku dah siap. Okay, kalau korang nak buat cover untuk YouTube, guna teknik aku ni je. Simple je. Tak perlu korang nak pening-pening kepala. Nampak? Dia tolong edit gambar lagi cantik, lagi menarik. Korang tak payah fikir dah apa. Korang just post dekat sana and buat. Kalau korang nak idea lebih cantik lagi, nak guna ChatGPT, nak guna ChatGPT lagi, korang boleh tinggalkan komen dekat bawah. Sebab aku memang akan ajar cara guna benda-benda macam ni. Okay, kalau korang nak, boleh
tekan button follow, like, subscribe. Jangan lupa untuk komen guys.